Naratif ini menceritakan kepada kita bahawa politik adalah medan permainan bagi mereka yang kemaruk kuasa dan jawatan. Ramai beranggapan, jika Azmin pada suatu masa sanggup mengkhianati Anwar untuk menggapai kuasa, maka tidak mustahil selepas ini, Muhyiddin pula akan menjadi mangsanya. Untuk Azmin, laluan untuk menyingkirkan Muhyiddin lebih mudah daripada menyingkirkan Anwar. Ini kerana Muhyiddin tidak akan melawan, sebaliknya Muhyiddin akan memberi jalan kepadanya atas faktor kenang jasa Azmin yang pernah menjadikannya PM. Dalam masa yang sama, keupayaan Muhyiddin untuk memimpin dilihat semakin lemah apabila dikelilingi oleh orang-orang Azmin. Ini akan memudahkan lagi proses untuk Azmin ke mercu kuasa dalam Bersatu. Dengan kata lain, Bersatu telah dirampas oleh Azmin melalui Muhyiddin. Dalam politik, sering terjadi pengulangan sejarah. Mereka yang kemaruk jawatan akan selalu mengulangi langkah yang sama terhadap sekutu baharu. Ia bukanlah sesuatu yang asing dalam permainan politik kuasa. Dalam sejarah politik kuasa juga, cita-cita besar tidak akan pernah padam. Ia akan terus mencari jalannya, sama ada melalui tipu helah, propaganda atau melalui celah-celah krisis yang berlaku. Namun, sebaik-baik perancangan manusia, perancangan Tuhan lebih sempurna. Pikir-pikirkanlah. Dengan naratif ini, sekurang-kurangnya kita dapat memahami serba sedikit bagaimana kemelut Parti Bersatu ini muncul. Ia bukan tergerak kerana hal-hal yang bersifat kebetulan sahaja, tetapi ia dipacu oleh keinginan seseorang yang sentiasa dahaga pada jawatan, pangkat dan kuasa. Tuan-tuan, politik Melayu terlalu banyak insiden pengkhianatan. Puncanya hanya kerana sifat ego yang tak pernah padam walaupun sumbu apinya telah rentung. Kita harap apa yang berlaku ini dapat dijadikan pengajaran dan panduan agar kita tidak buta-buta ditipu dan dimanipulasi. Cukuplah sejarah mengajar kita. Sekian dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam nalar politik dengan kupasan-kupasan yang lebih menyentuh minda dan mengetuk hati. Teruskan bersama kami di malayadaily.com.